Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Madi Ilmu Amalan Membaca. Kepada semua hadirin yang dihormati, hari ini saya Muhammad Arif bin Muhammad Hafiz berusia 12 tahun dari HK Melimau 1. Kod sekolah MBB 1031. Berbesar hati untuk berkongsi dengan anda semua sebuah komik aksi tempatan yang cukup menarik dan penuh dengan elemen budaya serta kepahlawanan. Komik yang saya pilih untuk bicara buku kali ini ialah Ultra Khalif X Silat Boy, Tiga Rahsia, hasil karya Ben Wong. Mengapa saya memilih buku ini? Kerana ia bukan sekadar komik biasa. Ia menggabungkan dua adiwira tempatan yang hebat, Ultra Khalif dan Silat Boy dalam satu kisah penuh misteri, aksi dan nilai-nilai kepahlawanan. Lebih menarik lagi, komik ini mengangkat seni silat sebagai satu elemen penting dalam penceritaannya, sesuatu yang jarang kita lihat dalam komik moden hari ini. Jadi, hari ini saya akan membawa anda menyelami dunia Liga Rahsia, perbincangan plot cerita, watak-watak utama dan juga mesej serta nilai yang boleh kita pelajari daripada kisah ini. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Komik Ultra Khalif X Silat Boy, Liga Rahsia mengisahkan pertemuan dua adiwira tempatan, Ultra Khalif dan Silat Boy dalam satu misi penuh aksi dan misteri. Kisah bermula apabila Boy, yang dikenali sebagai Silat Boy, menemui sebuah gauntlet sarung tangan besi misteri di rumahnya. Kehadiran objek ini membangkitkan pelbagai persoalan terutama tentang asal-usulnya dan kuasa yang tersembunyi di dalamnya. Boy, yang sudah biasa dengan dunia silat dan seni bela diri, merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Kerisauan mula timbul apabila insiden aneh berlaku di sekelilingnya. Selepas penemuan itu, dengan semangat ingin tahu dan rasa bertanggungjawab, Boy memulakan penyiasatan sendiri. Dia mahu mencari jawapan. Siapa yang menghantar gauntlet itu kepadanya? Dan apakah tujuan sebenar di sebalik semua ini? Siasatannya bawa Boy ke sebuah lokasi rahsia yang menjadi titik pertemuan dengan para pejuang luar biasa. Di sinilah dia bertemu dengan Ultra Khalif, seorang adiwira yang memiliki kekuatan luar biasa dan sudah lama berjuang melawan ancaman bahaya. Ultra Khalif, sebagai antara ahli utama liga ini, mula menyadari bahawa Boy mempunyai potensi besar dan mungkin ditakdirkan untuk menjadi sebahagian daripada perjuangan mereka. Namun, sebelum Boy dapat membuktikan dirinya, dia perlu menghadapi cabaran berat untuk menguji keberanian dan kemampuannya. Ketika Boy mula memahami peranan Liga Rahsia, musuh dari bayang-bayang mula menunjukkan diri. Sebuah kuasa gelap yang dikenali sebagai Shadow Fang telah lama memerhati dan kini bersedia untuk melancarkan serangan. Boy dan Ultra Khalif harus bersatu dan menghalang rancangan jahat ini sebelum terlambat. Dengan gabungan ilmu silat dan teknologi futuristik, mereka berdua perlu berganding bahu menghadapi musuh yang jauh lebih kuat daripada yang mereka jangkakan. Sebagai kesimpulan, Ultra Khalif X Silat Boy, Liga Rahsia bukan sekadar kisah pertemuan dua hero tempatan, tapi juga sebuah perjalanan tentang keberanian, persahabatan dan tanggungjawab dalam menghadapi cabaran yang lebih besar. Gabungan elemen seni silat tradisional dengan elemen fiksyen sains menjadikan kisah ini unik dan segar untuk membaca, terutama peminat komik tempatan yang mengemari aksi dan pengembaraan mendebarkan. Sekian, terima kasih.